kami pemuda UMNO Negeri Selangor hari ini mendesak Tan Sri Khalid Ibrahim menyatakan sebenarnya status bas persiaran yang digunakan tempoh hari, iaitu bas Jelajah Merdeka Rakyat Pakatan Rakyat yang bernombor BLU 8779. Status bas ini, adakah benar seperti yang didakwa oleh Tan Sri Khalid tempoh hari dalam media bahawa bas ini disewa atau sebagainya? Adik kita Pergerakan Pemuda merasakan bahawa dah sampai masanya rakyat perlu tahu sebenar-benarnya status bas ini, dan kita tak mahu lagi rakyat tertanya-tanya dan menunggu sampai bila Tan Sri Khalid nak menyatakan perkara yang benar. Jadi kita Pemuda Selangor memberi tempoh selama 48 jam kepada Tan Sri Khalid untuk menyatakan kebenaran tentang bas persiaran ini. Dan kita tidak mahu lagi Tan Sri Khalid menyalahkan sesiapa dalam perkara ini, seperti mana yang dilakukan sebelum ini, dengan mudah menyalahkan orang lain untuk menanggung perkara yang dilakukan oleh beliau sendiri. Maka Pergerakan Pemuda hari ini hari Jumaat memberi tempoh selama 48 jam kepada Tan Sri Khalid untuk menyatakan sebenarnya bas ini siapa yang milik siapa, dan kalau disewa daripada mana. Itu perkara yang kita nak tanyakan Tan Sri Khalid. Dan duit penyewaan ataupun sebagainya diperolehi daripada dana mana, kita nak tahu. Rakyat perlu tahu. Sebab Pakatan Rakyat selalu mewawarkan tentang demokrasi, ketelusan dan sebagainya. Jadi saya fikir dah sampai masa Tan Sri Khalid jangan bertolak dalih lagi dalam apa jua kenyataan yang diberi di media. Dan ini kenyataan media ini adalah tanggungjawab kepada Menteri Besar untuk berkata benar, walaupun akan menerima cemuhan dan pujian daripada rakyat. Jadi saya berharap sangat Tan Sri Khalid jangan lagi bermain politik dalam menjawab, dan jawab dengan seikhlas-ikhlasnya, supaya rakyat boleh memikirkan sama ada akan menyokong Pakatan Rakyat ataupun akan menolak Pakatan Rakyat pada PRU yang ke-13 nanti.